Hai, kali ni saya akan ajar cara bagaimana untuk student masuk ke dalam bengkel MT bagi menyelesaikan tugasan bagi saringan peringkat negeri. Seperti sedia maklum, setiap kumpulan yang telah didaftarkan untuk peringkat negeri perlu melalui peringkat saringan negeri bagi kelayakan mereka ke peringkat negeri di zon. Jadi, untuk itu mereka perlu masuk ke dalam bengkel AppTeam kumpulan masing-masing untuk menyelesaikan tugasan saringan tersebut. Jadi, cikgu perlu mendaftarkan akaun bengkel MT pada setiap kumpulan. Sebelum itu, cikgu boleh pergi dekat participant. Di sini, sepatutnya semua dah ada password masing-masing. Kalau belum, boleh generate password dengan tekan 3 titik bertindih di atas ni untuk generate password, sebab mereka akan perlukan password ni untuk masuk ke microsite peserta, dan dekat situ akan ada link untuk mereka ke bengkel MT yang ada modul untuk peringkat saringan. Selepas itu, boleh pergi di tab Teams untuk daftarkan semua pasukan untuk ke peringkat negeri. Untuk setiap pertandingan, cikgu boleh mendaftarkan beberapa kumpulan untuk ke peringkat negeri, dan setiap kumpulan memerlukan email yang berbeza supaya mereka semua boleh ada akaun sendiri dekat bengkel MT nanti. Kemudian, cikgu boleh pergi ke tab Events untuk melihat mana-mana event peringkat saringan yang telah dibuka. Peringkat saringan ini kita akan buka mengikut zon. Jadi, setiap zon akan ada tarikh peringkat saringan yang tersendiri. Jadi, saya dah buat satu lagi kumpulan kereta roket di sini, dan kalau tengok dekat bawah ni, dia ada tulis No Events Join. Jadi, kena join event dulu, baru nanti akan boleh join saringan peringkat negeri. Untuk join event, boleh klik pada tab event. Nanti di tabs event ni akan keluar peringkat saringan, dan setiap peringkat saringan ini akan dikeluarkan mengikut zon. Bila dah nampak peringkat saringan, contoh peringkat saringan zon selatan, boleh klik pada button tambah di sebelah kanan ni untuk tambahkan kumpulan yang perlu sertai peringkat saringan ni. Penting untuk semua kumpulan melalui peringkat saringan ini sebab ini ialah peringkat kelayakan mereka untuk ke negeri. Jadi klik pada tambah. Bila klik pada tambah, dia akan keluar semua kumpulan yang layak bagi peringkat saringan. Jadi ini hanyalah untuk pertandingan fizikal di peringkat negeri saja ya. So dia akan keluar macam ni. Contoh kumpulan kereta roket, klik pada sertai. Pas klik pada sertai, akan nampak dekat sini semua kumpulan yang terlibat bagi event ini. Kalau tengok balik dekat Teams pun dah ada tulis dekat situ mereka terlibat dalam event peringkat saringan ni. Lepas tu pergi pada tab bengkel MT. Dalam video sebelum ni saya dah explain pasal macam mana nak join bengkel MT, tapi untuk saringan peringkat negeri, peserta sendiri yang perlu menghantar atau melengkapkan tugasan saringan, dan bukan cikgu macam di peringkat sekolah. Kalau di peringkat sekolah, cikgu yang perlu hantarkan bukti tugasan peserta. Jadi peserta yang dihantar ke saringan peringkat negeri ni, sebelum saya terlupa, perlulah dihantar juga tugasan mereka di peringkat sekolah. So, bila dah pergi dekat sini, pastikan mereka dah ada email tadi. Bila dah ada email, baru akan boleh klik pada join bengkel. Tengok macam ni, saya tak ada set email, jadi kita tak boleh join bengkel. Dia grey out. Kalau dah set email untuk kumpulan tu, baru boleh join bengkel. Yang ini pun cikgu kena tolong student dulu untuk buat dulu bengkel MT. Sebelum mereka boleh masuk sendiri ke dalam bengkel MT tu, cikgu kena buatkan dulu bengkel MT ni. Saya akan buatkan dulu bengkel MT ni untuk Metaverse ni. Ni sebagai contoh je ya. Klik pada join bengkel. Nanti dia akan bagi password ni semua. Cikgu boleh tangkap gambar ni dan simpan. Sebenarnya dekat student nanti mereka dah ada link terus masuk ke bengkel. Tapi in case ada apa-apa hal, cikgu boleh save password ni So yang ni klik je done. Kalau tengok dia dah okey, dia dah ada tukar jadi tanda tik, maksudnya kita dah buatkan bengkel MT untuk team ni. Pergi balik dekat participant. Dekat sini ada link untuk microsite peserta. Jadi minta peserta atau student cikgu untuk join dekat microsite ni menggunakan password yang kita dah generate kat sini. Tadi kita dah ada generate kat sini. Cikgu pun dah ada save dalam CSV file. Jadi mereka akan masuk gunakan password ni dan IC mereka sebagai ID. So yang ini saya akan buat dekat browser lain sebab dekat sini kalau saya klik
klik dekat bengkel MT ni, dia akan terus pergi pada cikgu punya website. Jadi dia tak akan jadi. Saya akan copy dulu link microsite peserta ni. So kalau dekat peserta, cikgu cuma perlu share link ni dekat peserta supaya mereka boleh masuk sendiri melalui mereka punya devices lah. Dan saya akan pastekan dekat sini. Ini ialah masuk sebagai peserta, ialah microsite peserta lah. Jadi mula-mula saya kena masukkan kad pengenalan dan kata laluan dia. Kemudian saya log masuk. Ini peserta yang akan buat. Jadi bila peserta buat dekat sini, tengok peserta akan nampak lah dia punya detail semua sendiri. Kemudian boleh pergi dekat tab pasukan. Okey, yang ni student. Jadi cikgu kena tunjuk dekat student, atau cikgu boleh just share video ni terus dekat student lah kan. Jadi dekat tab pasukan ni, dia boleh tengok pasukan yang dia dah sertai. Kemudian dekat bawah ni, kalau cikgu dah tekan sertai bagi pasukan dia untuk peringkat saringan negeri, nanti akan keluar macam ni. So, yang ni kita buat contoh. Dan di tepi ni akan ada link ke bengkel MT. Klik pada link ke bengkel MT ni dan dia akan bawa ke akaun app team pasukan ni. Dan dekat akaun app team pasukan ni nanti akan ada tugasan saringan peringkat negeri. Klik dan dia akan terus masuk dekat mereka punya team. Akan nampak dekat sini peringkat saringan negeri. Contoh inilah peringkat saringan negeri. Contoh lah kan. Mereka klik saja pada continue. Mereka akan masuk dalam ni. Ni contoh. Tapi lebih kurang macam ni lah. Tugasan ada berbeza-beza tugasan. Nanti akan adalah explanation macam mana nak jawab soalan tugasan tu. Apa yang diperlukan. Masa ataupun quiz ke, soalan ke. Kebanyakan tugasan memang kita akan minta nama kumpulan, nama sekolah dan negeri. Kalau tak, nanti kita tak tahu siapa jawab, kita tak boleh nak bagi markah. Jadi pastikan mereka isi nama kumpulan sama dengan nama kumpulan yang cikgu dah daftarkan dekat website Techlimpik tadi. Nanti kalau tak sama, kita tak boleh nak bagi markah. Nama sekolah pun sama, type nama sekolah. Kalau SMK, sebut. Kemudian boleh pilih daripada negeri mana. Kemudian pastikan tekan hantar ya. Macam mana cara nak hantar ada berbeza. Kalau dia interaktif macam ni, selalunya akan ada setakan ataupun submit lah. Kemudian pastikan tekan complete lesson Semua tugasan saringan peringkat negeri ni kebanyakannya cuma boleh buat dengan satu kali cubaan sahaja. Baca arahan betul-betul, bertenang masa jawab, macam jawab exam sikit lah kan. Lepas tu pastikan hantar. Kalau tak hantar, kami tak boleh dapat. Pastikan lepas habis kena complete lesson. Dia akan bagi tahu lesson. Dan itu sahaja untuk kali ni. Untuk peserta, saya harap you guys dah bersedia untuk hadapi semua soalan dalam tugasan saringan ni. Selamat berjaya!